Istana Topkapi dibina pada abad ke-15 selepas penaklukan Istanbul oleh Sultan Mehmed II dan menjadi pusat pemerintahan Empayar Osmaniyah selama 400 tahun. Sultan terakhir yang tinggal sepenuhnya di istana ini ialah Sultan Abdul Majid I sebelum baginda berpindah ke Istana Dolmabahce pada tahun 1856. Terletak berhampiran Selat Bosporus, Istana Topkapi terkenal dengan halaman luas, seni bina Osmaniyah yang elegan serta koleksi khazanah diraja dan relik suci Islam. Kita sekarang dekat depan tembok pertengahan kota, dikenali sebagai tembok Al-Fatih kerana Sultan Al-Fatih yang bina tembok ini. Dan selepas ni kita akan masuk ke dalam istana, masuk ke dalam di sekitar sebelum masuk istana Topkapi. Macam ni pemandangan ni. Kami telah dibawa masuk melalui pintu Sultan Mehmed II di Istana Topkapi. Suasana terasa tenang dan bersejarah, seolah-olah membawa kami kembali ke zaman kegemilangan Empayar Osmaniyah. Kawasan istana yang luas dengan halaman hijau, pintu gerbang yang megah dan seni bina klasik memberi gambaran jelas tentang kehidupan para sultan pada suatu masa dahulu. Dari sini pengembaraan kami menerusuri salah satu istana yang paling penting dalam sejarah Istanbul pun bermula. Parlimen, lebih kurang parlimen lah, tempat perbincangan sultan dengan pembesar-pembesar. Kita berada di hadapan gate yang mana apabila Sultan menerima tetamu ataupun acara memberikan gaji kepada tentera dan juga penyerahan bendera semasa peperangan kepada panglima perang diadakan di gate sini. Masuk pintu tu kita akan jumpa terus rumah tetamu. Kepada tetamu yang datang ke istana akan ditempatkan kat sini. Bangunan pemendaharaan adalah tempat penyimpanan harta dan tempat hadiah-hadiah sultan-sultan Empayar Osmaniyah menyimpan hadiah mereka. Dahulunya galeri ini penuh dengan barangan dan harta khazanah Empayar Osmaniyah. Namun kini galeri ini dijadikan tempat pameran pakaian para sultan bagi memaparkan busana diraja yang mencerminkan status kemewahan kehalusan seni pada zaman tersebut. Ini ada pakaian-pakaian sultan mengikut upacara-upacara tidur, kerja dan sebagainya. Ini adalah pakaian-pakaian untuk Syehzadi. Syehzadi ni putera diraja. Dekat baju putera-putera ni dia tuliskan ayat Quran dan berbagai benda lah. Kepercayaan orang untuk melindungi putera-putera raja ni daripada apa-apa kejahatan, sebab berlaku banyak kematian putera-putera raja semasa kecil. Jadi inisiatif orang buat macam ni lah, tulisan Al-Quran dan beberapa magic number dia panggil di atas baju-baju putera-putera sultan untuk melindungi dipercayai untuk melindungi mereka daripada penyakit supaya tidak mati awal semasa kecil. Sultan-sultan dia punya baju tu besar-besar sebab memang diorang besar, berbadan besar. Disebabkan genetik diorang bercampur antara Rusia, Georgia, dan kebanyakan sultan ni tidak mempunyai sangat muka Turki tu. Diorang lebih muka seperti orang Rusia, dan sebab tu badan mereka besar
seperti baju-baju yang dipamerkan di dalam museum ini. Seterusnya kami melihat barangan peribadi para sultan termasuk pedang, senjata dan alat kebesaran diraja yang digunakan sebagai simbol kuasa dan pemerintahan. Setiap artifak ini bukan sahaja mencerminkan kehebatan dan kewibawaan sultan, tetapi juga menggambarkan sejarah serta tradisi Empayar Osmaniyah yang penuh dengan nilai dan ketamadanan. Tadi itu adalah barangan-barangan yang sultan dapat sebagai hadiah daripada tetamu-tetamu luar. Untuk sebelum berjumpa dengan sultan, dia kena bagi hadiah dulu. Itulah tadi. Di balkoni ini sultan akan keluar untuk melihat laut Bosporus yang berada di sebelah istana dia. Ketika berada di ruang galeri, suasana terasa sangat sesak dengan kehadiran pengunjung yang ramai. Kita perlu pandai-pandai mengambil masa untuk mengambil giliran melihat setiap artifak yang dipamerkan, kerana ruangan tidak selalu tersedia dengan mudah. Walaupun begitu, setiap sudut istana tetap menarik kerana setiap artifak dan bilik menyimpan sejarah dan cerita Empayar Osmaniyah yang memukau. Semasa zaman Osmaniyah, kawasan ini adalah tempat untuk Al-Quran selalu dibacakan sepanjang masa untuk memberikan keberkatan kepada seluruh kawasan istana, dan ianya dibacakan 24 jam tanpa henti oleh kari-kari yang dilantik oleh Sultan, dan ianya masih dikekalkan lagi sampai hari ini.
kawasan pavilion ni adalah kawasan yang dibina oleh Sultan Ahmad I, iaitu Sultan yang membina Blue Mosque. Dibina setelah kerajaan Osmaniyah berjaya menakluk Armenia, dan di belakang tu adalah tempat kemahkotaan Sultan Ahmad I. Di belakang adalah tempat doktor Turki Osmaniyah ditempatkan untuk merawat kesemua keluarga diraja dan juga raja. Dekat depan ada satu ventilation, dia panggil ventilation air, untuk pengudaraan yang baik bagi healing dan sebagainya. Namun risiko menjadi doktor diraja ni, mereka perlu ubat putera-putera raja dan mana-mana kerabat diraja yang sakit. Kalau kerabat ataupun sakit tersebut meninggal dunia, maka doktor tersebut juga akan dihukum mati oleh raja ataupun Sultan Osmaniyah. Belakang ni adalah astaka yang dibina oleh Sultan Ibrahim pada 1640 untuk Sultan Ibrahim berehat, terutamanya pada bulan Ramadan setelah berbuka puasa. Beliau akan berehat di astaka ini untuk bermunajat kepada Allah SWT dengan pemandangan lautan Golden Horn yang berada di belakang astaka ini. Kat belakang ni adalah surau untuk pekerja-pekerja istana solat dan sebagainya, berehat, istirahat sambil ditemani oleh fonten di hadapan surau ataupun musola. Di belakang ni adalah lautan Bosphorus. Istana ni dia terkepit antara lautan Bosphorus dan juga Golden Horn. Jadi memang pemandangan istana ni cantik lah sebab dikelilingi oleh lautan di belakang dan di tepi istana. Kat belakang ni kalau nampak tu ada tembok. Tu lah tembok istana. Tempat Konstantinopel ada 2 lapis. Lapis yang pertama, lapis yang kedua, dan baru lagi istana. Sebab tu yang payah nak tembus tu. Belakang ni adalah lautan Bosphorus. Kat belakang ni adalah menara yang dibina oleh Sultan. Kisahnya berkenaan dengan pembelian satu tapak di harem. Namun pemilik asal tidak mahu menjual. Saya rasa pemilik asal tu dalam kaum kerabat jugalah, sebab harem ni sama ada queen ataupun princess yang tinggal kat situ. Namun kemudian pemilik asal telah bertemu dengan qadi ataupun hakim untuk memutuskan sama ada keputusan sultan untuk mengambil alih secara paksa tersebut adalah benar atau tidak. Kemudian hakim telah memutuskan keputusan sultan adalah tidak benar, dan sultan telah memanggil hakim bertemu dengan sultan, dan sultan mencabar. Dia tanya, kau siapa? Hakim bercakap dia mengikut perintah Allah. Kemudian para pengawal raja yang berada berdekatan dengan raja telah pun bercakap hidup sultan dan Allah yang maha agung, Allahu Akbar. Selepas mendengar tu, sultan tadi sebenarnya dia dah pegang dia punya pedang nak pancung hakim tadi yang buat keputusan, menyatakan bahawa keputusan dia adalah salah. Sultan telah memasukkan semula pedang dan tidak jadi untuk memenggal kepala hakim tadi, dan dia telah memutuskan untuk membina satu menara yang dinamakan sebagai menara keadilan. Itulah kisah berkenaan dengan menara yang ada di belakang kita tadi. Kami mengambil masa sekitar 2 jam untuk menghayati kesemua artifak dan bahagian galeri di Istana Topkapi, kerana semua barangan artifak tersebut mempunyai cerita dan sejarahnya. Ada Nutella dan ni memang sedap. Itu mungkin kita lapar sebab sejuk, jadi makin sedap lah.
Tadi selepas zuhur, kawasan ni penuh dengan salji. Sekarang pukul 5.22, baru masuk waktu maghrib. Salji tu dah hilang dah semua. Kita jalan-jalan malam-malam di Istanbul. Cuaca 2 darjah Celsius, tapi angin kuat. Sebelah ni adalah tram. Destinasi kami yang pertama pada hari yang ke-8 ialah Masjid Sultan Sulaiman yang juga dikenali sebagai Sulaimania Jami' yang terletak di Istanbul yang dibina pada abad ke-16 semasa pemerintahan Sultan Sulaiman. Masjid ini direka oleh arkitek yang terkenal iaitu Mimar Sinan dan menjadi salah satu contoh terbaik seni bina Ottoman yang klasik. Sultan Sulaiman ini adalah sultan yang memerintah terlama dalam sejarah Turki selama 46 tahun. Beliau telah meninggal dunia semasa dalam kempen ketederaan di dalam kemah kerana sakit. Dia tidak dapat dipastikan sakit apa. Sultan Sulaiman ini mempunyai banyak sumbangannya dalam empayar Turki Osmaniyah, dan kisah yang paling terkenal berkenaan Sultan Sulaiman adalah beliau berkahwin dengan seorang wanita Ukraina yang dipanggil Rozana. Namun setelah diambil sebagai isteri yang sah oleh Sultan Sulaiman, menukar nama kepada Harem Sultan. Dalam cerita-cerita Turki banyak nama Harem Sultan. Itulah isteri kepada Sultan Sulaiman. Walaupun dalam sejarah menyatakan bahawa Sultan Sulaiman mempunyai 40 orang, kita boleh panggil sebagai pelayan ataupun gundi dalam sejarah Sultan. Gundi-gundi ini dianggap sebagai hamba kerana mereka ini diambil sebagai tawanan semasa peperangan dalam Islam. Hamba abdi ini boleh digauli dan untuk mereka menjadi peneman sultan yang tertinggi, mereka perlu melahirkan seorang anak lelaki yang boleh menjadi waris kepada sultan. Dan bila mereka mempunyai seorang anak lelaki, maka mereka akan diangkat darjat sebagai orang kanan dalam harem dan sebagainya. Di tepi Masjid Sultan Sulaiman terdapat satu madrasah yang diasaskan oleh kerajaan untuk melatih penerus-penerus untuk menjadi imam dan jawatan-jawatan penting dalam agama Islam di Turki Osmaniyah. Manakala di belakang Masjid Sultan Sulaiman terdapat satu sekolah perubatan untuk melatih doktor-doktor bagi merawat penduduk ataupun rakyat di Turki Osmaniyah. Dan di dalam masjid pula terdapat satu kawasan kita boleh panggil sebagai perpustakaan khas untuk penduduk ataupun rakyat Turki Osmaniyah pada waktu tersebut. Namun perpustakaan tersebut telah pun dikosongkan dan tidak lagi mempunyai buku yang banyak seperti mana semasa zaman Turki Osmaniyah. Kita berada di kawasan pemakaman diraja dan juga orang-orang kanan istana. Batu nisan yang berada di atas kubur melambangkan pangkat ataupun kedudukan, sama ada dia puteri kanan, pimpinan kanan, khodi dan sebagainya. Namun kalau kita lihat, ini adalah princess yang dah besar. Manakala princess yang kecil dia mawar dalam bentuk kecil. Maksudnya puteri-puteri raja yang meninggal dunia semasa kecil, maka dia akan dibuatkan satu batu nisan bunga mawar yang kecil. Di dalam ni adalah makam Sultan Sulaiman, tapi kita tak boleh masuk sebab dalam proses pembersihan. Dia dah buka lah. Ni kubur untuk princess yang meninggal semasa kecil. Ini pula adalah mungkin panglima
putera dan sebagainya yang dekat dengan sultan, juga putera raja, pengiring raja, imam ataupun qadi, ada serban di atas. Begitulah manusia tak ada apa yang ditinggalkan, walaupun pencapaian yang begitu hebat. Dan akhirnya kita duduk kat sini je dalam kubur, dan orang boleh ingat kita melalui batu nisan yang diletakkan serban itu sebagai imam di masjid, qadi dan sebagainya. Kita berjalan kat luar ni, ada kedai-kedai minum, so ada tempat untuk berbelanja souvenir dan sebagainya untuk dibawa pulang ke Malaysia. Selepas menerusi keindahan Masjid Sultan Sulaiman, kami berehat seketika minum teh di kawasan luar masjid. Teh panas bukan sahaja menyegarkan tetapi juga menghilangkan rasa sejuk pada cuaca yang sejuk di Istanbul. Minum teh panas ni masih tapi kena tambah 2 secet gula barulah manis. Kalau tak dia kosong je. Di Turki ni, Istanbul ni, oh terlalu banyak kan, tak terkira. Jalan sikit je jumpa masjid. Jalannya tak sampai beberapa ratus meter jumpa masjid. Tapi masjid dia memang besar-besar, memang menarik. Dari segi gubahan, dari segi infrastruktur dia memang cantik. Jadi kalau nak datang ke Turki memang bagus. Di sebelah kita ni adalah makam Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Mehmed II yang berjaya menaklukkan kota Konstantinopel. Beliau telah meninggal dunia pada umur 49 tahun dan beliau lah yang membina Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih ni selepas penaklukan kota Konstantinopel. Dan masjid ni asalnya dibina di atas sebuah gereja yang telah dikontra, kita panggil kontra lah, sebab orang Kristian nak bina gereja di Istanbul. Dia demand daripada Sultan Muhammad Fatih untuk kerajaan bina satu gereja. Jadi Sultan Muhammad Fatih kata berikan satu tapak gereja ni asal tapak gereja kepada Sultan Fatih. Sultan Fatih nak bina masjid di atas tanah ni, dan dia akan bina sebuah lagi gereja kepada orang Kristian di sekitar Istanbul. Masjid ni asalnya menggunakan kita panggil sebagai pelita lah untuk menerangi masjid, tapi setelah zaman moden digantikan dengan mentol. Kat atas sana tu ada satu tempat dia buat tinggi sikit, itu adalah tempat untuk muazzin. Tinggal dekat atas, duduk dekat atas semasa solat dan semasa azan diiqamah kan. Mimbar dia yang paling tinggi sekali, mempunyai kubah warna kuning, adalah mimbar untuk khutbah untuk para imam.
baru habis solat Jumaat di Blue Mosque. Kita tahulah budaya dia orang macam mana, mazhab Hanafi. Dia akhir solat dia berzikir. Biasa korang makan biskut cecah teh TO. Dekat-dekat dengan iskutan batu. Apa? Sekarang ni kita berada di makam Abu Ayyub Al-Ansari. Di sebelah dia ada masjid, dinamakan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi SAW yang tinggal di Madinah. Sejarahnya Abu Ayyub Al-Ansari semasa Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, rumah pertama yang Nabi singgah adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di mana kisahnya Abu Ayyub Nabi SAW sampai dan semua orang berpusu-pusu hendak menjemput Nabi SAW ke rumah mereka. Kemudian Nabi SAW katakan kepada semua sahabat yang berada di Madinah yang menjemput Nabi untuk bermalam di rumahnya, untuk membiarkan unta yang dituangi Nabi berhenti di mana, rumah mana yang dia berhenti, maka Nabi akan bermalam di rumah tersebut. Dan unta tersebut yang ditunggangi oleh Nabi telah berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini telah mengikuti perjuangan ataupun kempen ketenteraan yang telah digerakkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana kempen ketenteraan ini telah diketuai oleh Yazid bin Muawiyah, iaitu anak kepada Muawiyah. Semasa kempen ketenteraan tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari telah pun mencecah umur lebih 80 tahun dan dia dalam keadaan yang sakit, tidak mampu untuk berperang, dan dia sakit semasa kempen tersebut. Sebelum Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dunia, Yazid, iaitu anak kepada Khalifah Muawiyah, sempat bertanya kepada Abu Ayyub apakah wasiat terakhirnya. Dia berpesan supaya jenazah ni ditanam berdekatan dengan tembok kota Konstantinopel supaya dia boleh dengar derapan askar yang masuk ke dalam kota Konstantinopel untuk membebaskan kota Konstantinopel, seperti mana yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW, iaitu tentera yang terbaik, pemimpin yang terbaik dan semua yang terbaik adalah orang yang mampu untuk membebaskan kota Konstantinopel. Jadi itulah sejarah Abu Ayyub Al-Ansari. Taksim Square adalah salah satu tempat yang paling sibuk dan terkenal di Istanbul. Taksim menjadi simbol kemodenan kehidupan bandar, dikelilingi oleh kedai, restoran, kafe, hotel. Secara sejarah, Taksim dibangunkan pada abad ke-19 sebagai pusat pentadbiran dan pertemuan awam serta terkenal dengan Monumen Republik yang memperingati pembentukan Republik Turki pada tahun 1923. Selain itu, Taksim juga menjadi saksi himpunan rakyat semasa cubaan kudeta pada tahun 2016, di mana orang ramai berhimpun untuk menyatakan sokongan mereka kepada kerajaan Presiden Erdogan untuk menjatuhkan kerajaan Recep Tayyip Erdogan. Lepas rakyat berjaya menggagalkan rancangan tersebut, mereka berkumpul di dataran ini, dataran Taksim. Taksim Street adalah jalan utama yang meriah dan sibuk di Istanbul. Jalan ini dipenuhi dengan kedai, butik, kafe, restoran dan deretan bangunan moden, menjadikan tempat popular untuk membeli belah dan bersiar-siar. Pelbagai jenama yang mewah dan terkenal berada di sini. Suasana hidup dan warna-warni di Taksim Street memberikan pengalaman bandar yang unik sambil merasai denyutnya di Istanbul serta gabungan antara budaya moden dan sejarah terselah di sekitar kawasan ini.
Inilah selesai solat maghrib di masjid yang berada di Taksim. Selepas ni kita akan bertolak terus ke Istanbul Airport dan kita insyaAllah akan bertolak balik semula ke Kuala Lumpur. Okey. Begitulah perjalanan kami selama 8 hari di Turki dan perjalanan kami berakhir di sini. Dari keindahan alam semula jadi, bandar-bandar bersejarah hingga suasana moden yang penuh dengan kehidupan. Setiap destinasi memberikan pengalaman dan kenangan yang berharga. Turki bukan sahaja mempersona dari segi seni bila dan sejarahnya, tetapi juga dengan budaya, makanan dan keramahan penduduk. Perjalanan ini memberikan banyak pengajaran dan kenangan indah kepada kami, menjadikan Turki sebuah destinasi yang benar-benar istimewa. Akhir kata daripada kami, terima kasih kerana menonton video kami. Jumpa lagi dalam video akan datang. Setiap video adalah pengembaraan.